Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Encik Azaman. Saya Amy dari Jahitan. Ya. Saya nak sampaikan ni pesanan daripada bos saya. Ya. Yang baju yang kain oren tu Dah salah. tak siap laki lah. Kenapa? Seluar dia tu kita orang terpotong pendek lah. Terpotong pendek. Oh, Macam mana boleh terpotong pendek? Allah, dia macam silap bajet. Macam mana pula tu? Memang saya tak semua colour tu sama. Sebab saya boleh buat tu colour tu sama. Sebab masalah memang kalau abang pakai memang teruk lah nampaknya. Sebab dia macam dah singkat sampai lutut. Habis macam mana? Dia orang nak bagi duit lah ni? Nak cakap tu saya tak berani nak cakap lah nanti. Macam mana pula tu? Ada seluar lain tak? Seluar oren bang. Tahu lain? Abang jangan ketawa bang. Tu nak buat apa lagi? Macam-macam lah korang ni. Kalau nak raya pula terpotong pula pendek. Masya Allah. Tak apalah abang. Abang saya cadangkan itu je. Kalau nak pakai yang oren, baju dengan seluar oren mana-mana. Kalau tak ada pun track shoot. Ya ke? Tak apalah, nanti saya jumpa. Track bottom oren. Track bottom oren ada. Oh, track bottom boleh? Orang ni jadi nak meraya pula pakai kena baju track bottom pula, pandai lah korang. Tak, saya just sebab apa tahu track bottom oren? Bukan orang perasan, bukan kalau pakai dengan samping. Ya ke? Yang tak tahulah saya. Bukan track bottom. Kau pandai, kau jangan saja. Anak buat saja saya satu. Pensal saya pergi. Tak ada bang, tak ada. Sekarang ni korang jangan setan, korang nak terpotong. Tak, sekarang ni zaman serba moden, orang dah tak kisah dah. Fashion sekarang ni campur-campur. Kalau abang pakai raya nanti abang pakai baju Melayu, bawah pakai track bottom, nampak semangat kesukanan. Satu Malaysia. Hilang akal. Waktu Melayu setiap tahun nanti dia punya sesuatu kacau pemasak. Saya bottom nak kau pakai. Kenapa? Itu orang kebiasaan namanya. Kenapa abang? Pakai baju Melayu. Jangan kalau tu lah. Abang, lepas tu kan, kalau tetamu datang, abang hidangkan air oren. Saya tu kali saya macam-macam orang pandai. Abang ni ketawa je, abang memang tak marah. Baguslah isteri abang dapat abang yang penyabar macam ni. Tak apa. Abang, Korang nak potong saya pendek. Saya jadi betina lah. Pakai Melayu, pakai saya pendek. tak apalah abang. Kalau abang sporting macam ni, saya pun suka. Saya tak kena marah dengan bos. Tapi jangan lupa fashion kita tahun ni, baju Melayu dan track bottom, okey? Kalau abang setuju, abang datang ambil ya. Kita jumpa. Kita jumpa lagi nanti. Abang datang jangan datang dekat kedai kita orang. Abang datang je kat ni. Mana? Kat Konti Hot FM. Oh, dia. Gila. Hot FM mana? Ini apa? Ini Faizal Ismail, bang. Faizal Ismail? Ya, bang. Oh, why? Abang Azaman. Ya, saya. Amy nak bagi tahu abang baru saja terkena. Ya. Pengalaman hanya. Ya.